Majlis Amanah Rakyat Mara siasat kes penderaan melibatkan pengasuh sebuah taska swasta di Shah Alam. Pengerusinya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, beliau telah menerima laporan awal daripada Timbalan Ketua Pengarah Mara berhubung kes berkenaan selepas dimaklumkan oleh pempengaruh terkenal Aris Ramli atau Caprice. Menurut beliau, taska tersebut merupakan syarikat yang menerima pembiayaan Mara bagi program pendidikan awal kanak-kanak. Bagaimanapun, Ashraf Wajdi menegaskan siasatan tetap akan dijalankan secara menyeluruh kerana beliau tidak mahu Mara terus membiayai atau berkolaborasi dengan mana-mana institusi yang mempunyai rekod gagal menjaga kualiti pendidikan serta keselamatan kanak-kanak. Beliau turut meminta orang ramai, khususnya ibu bapa yang mempunyai maklumat berkaitan penderaan di taska terbabit untuk tampil membantu siasatan.